Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke masterclass website Shopee Maniac. So, hari ini kita akan membuat sebuah tunjuk ajar bagaimana membina sebuah Meta Ads Andromeda menggunakan objektif trafik. So, untuk Meta Andromeda adalah sebuah teknik terbaru untuk kita membuat iklan menggunakan AI, okey. Di mana dia akan uruskan ke semua anda punya iklan tanpa perlu anda buat apa-apa, okey. So, dia telah mula pada tahun 2025 Disember dan setahun telah berlalu. Dan pada tahun ini Meta menggalakkan kita menggunakan Meta atau Menda lah. So di sini saya akan tunjukkan caranya bagaimana menggunakan Meta atau Menda. So key point dalam Meta atau Menda ini adalah kreatif. Kreatif anda haruslah banyak dan bagus. Okey. So mari kita mulakan. Okey. So macam seperti biasa kita akan membuka Manager dan kita akan buat kita akan buat kempen baru di sinilah. So kita create di sini. So nama objektif kita guna adalah traffic. So untuk awareness, traffic, engagement, lead, application, promotion, semua saya dah terangkan dahululah. So kita klik. So untuk traffic kita akan pergi link klik landing page Instagram, Messenger dan juga calls. Okay, continue. Kita akan pilih manual traffic campaign di sini. Kita klik. Okay, saya tidak akan namakan. Maaf ini gangguan. Saya tidak akan namakan dia new traffic campaign lah. Kita namakan sebagai masterclass website di mana saya akan buat sebuah campaign menggunakan masterclass saya punya digital ebook itu masterclass website campaign lah. Alright. So kita akan klik di sini, kita akan copy ni benda ni. Okay. Saya minta maaf ini benda keluar. So saya tak dapat nak hilangkan kenapa pun tak tahulah. Okey. Dah siap. Kita ni kita tukar ni. Kita pergi dulu, kita tukar nama lah. Takut kita lupa nanti. So sebaik-baiknya kalau kita buat benda ni kita tulis accept kat sini lah. Atau tarik sekali 601. Baru kita buat jalan kita punya campaign, kita punya ni lah. Bila kita buat lah supaya kita dapat accessibility. Termasuk juga yang ini. Okey, minta maaf. Tapi itu mudah-mudahan anda ikut cara anda sendiri. Okey, supaya saja anda membuat ini saja, kita akan begini bahagian campaign. Sebagai campaign ni ada dua. Ini yang paling penting. Budget. Set budget. Set different based on budget schedule for each set. Kita tak mau. Sebab Meta Algorithm dia fokus kepada bahagian ads, bukan asset. So, kita akan klik pada campaign budget di sini. Alright, campaign budget. Di mana bagi sebagai CBO lah. Campaign budget campaign budget objektif lah. So, kita akan gunakan benda ni. Okay. So, lepas tu budget itu macam mana? So, dapat dua di sini sama ada daily budget atau lifetime budget. So, kita akan gunakan daily budget di sini. Jika gunakan lifetime budget, kita set hari. Bila nak habis. Buat iklan ni bagus, kita tak boleh buat lagi lah. Kita kena buat yang baru. So, kita akan hilangkan data yang telah dikumpulkan oleh AI ni lah. So, biasa kita ambil dalam daily budget. Dan pada kali ini saya ingin membuat sebuah kreatif, 5 kreatif saya nak buat. So saya target lebih kurang dalam $20 RM20 lah set kreatif ni lah. So saya masukkan bajet saya dalam RM100. Okey. Ini RM1 bajet lah. Alright. Tak banyak boleh, nak tak kurang, nak tak RM50 boleh jugalah ataupun lah, tapi bajet So kelemahan dalam Facebook Ads ni bajet lah. Lagi banyak bajet, lagi banyak ditunjukkan pada semua orang. Itu saja dia punya key point dia jugalah. So kalau kurang bajet boleh landingan tapi kurang ditunjukkan lah. Ambil masa lah. Dia nak belajar anda punya tentang anda punya campaign tersebut lah. Okay. So campaign biasa saja. Increase your budget tak perlu kacau. AB tak perlu kacau. Semua tak perlu kacau lah. Okay. Setelah siap benda ni, kita akan pergi ke next di sini. Mudah saja campaign jangan kacau apa-apa, semua kita follow saja, kita boleh ke next kecuali yang ini ingat kita ke next. Alright. So di next pula kita akan pilih website. Okay, so campaign objektif traffic ada dua, saya ajar kejap lagi sama ada menggunakan website atau message destination lah. Kita nak send traffic ke Messenger, Instagram atau WhatsApp. Okay, saya akan pilih website dahulu. Alright, on website kita akan ada bawah ni ada performa goal lah. So biasanya untuk gunakan website kita akan maksimalkan number of landing page view. Kita nak orang klik ke landing page kita. Okay. So kita akan klik di sini. So sebenarnya terlalu banyak lah. Maximum daily unique reach lah, maximum number conversion. Kalau kita pilih conversion dari sales pula
Maximum expression. So kita biasa pilih maximum number of landing page view di sini, kita akan pilih di sini ya. Kalau saya pilih contoh convention, dia bagi sale eh, pun boleh juga. Okey, tak masalah. So jika nak pilih orang kata untuk kempen kita lebih baik, untuk orang yang suka membeli, convention. Tapi saya kita guna maximum number of landing page dulu Alright. Sebab kita guna traffic. Kalau nak gunakan convention bagi guna sales betul. Okey, bajet ni semua automatic set on the, sebab kita ambil daily budget dia end time tak adalah So manakala untuk audience tinggalkan. Pastikan di Malaysia Kalau anda menaiki sekitar contoh di Bandar Hilir, anda boleh buat set ke Bandar Hilir di sinilah Advantage pun biarkan dia orang kata broad. Sebelum broad macam ni jadilah. Kita punya satu point estimate audience size semua broad kat sinilah besar. Okey. So tak ada masalah. Okey. Your audience is broad Placement tinggalkan. Okey. So dalam placement ni kalau contoh nak tengok dia tunjuk kepada banyak-banyak bahagian lah Okey, edit contoh. Kalau nak awak rasa nak control, awak klik button tadi tu. Kita boleh manual. Dia ada control pada sini atau pada Facebook, Messenger, Instagram, audience semualah. Dia akan tunjuk pada sini nantilah So kalau nak lah. Tapi biasanya kita tak ada pilih. Okey, kita akan pilih kesemuanya sekali. Alright. Okey, nampak ni semua macam ni cara yang mudah Okey, so kita boleh advantage placement lebih bagus. Okey. Setelah siap benda ni, mudah saja kita akan pergi ke next. Inilah bahagian yang paling penting. Ini di bahagian ads. Ads punya bahagian So di sinilah Meta algoritma akan berlaku. Okey. Yang satu dua tu pantas je lah. Okey, partnership nama Facebook saya Sahabat Maniak, Instagram Sahabat Maniak. Tweet pun sudah ada sekarang Dulu tweet tak ada, sekarang bertahun lepas dalam pertengahan bulan Oktober ke November, tweet dah boleh masuk buat untuk iklan dah. Okey, branding saya create ads. So ads ni sama ada nak gunakan SD post atau nak gunakan create ads ni tak perlu tak perlu tahu. Dan juga format kita pergi single image video lah. Okey. Multi advertiser spend ni dia akan contoh tengok video kan ada keluar kecil punya iklan dipanggil multi advertiser ads atau masuk iklan dah sekali lah. Okey, website kita pilih. Alright, kita pilih satu dulu. Okey, kita akan masuk create ads. Saya pilih create ads saya akan pilih manual upload kat sini. Saya akan single video. Ini website saya akan pilih website yang ni lah. Saya pilih. Okey, prepare semua anda punya semua punya material sebelum buat ni Anda punya gambar semua dah siap, semua dah masuk pun boleh buat. Okey. Alright, di sini dah siap. Gambar belum masuk lagi. Get better ni. Siap mau apa semua tak payah. Alright. Okey, akan keluar sini browser add-on. Anda nak masukkan nombor WhatsApp anda, masukkan Kalau tak nak tak apa. So biasa kita none lah. Sebab dalam website biasa kita dah masukkan website kita punya. Jika ada masalah tolong website kami kan dalam WhatsApp kita dalam website kita. Okey. So dah siap semua. Saya tak clarity, saya akan masukkan okey. Kita boleh masuk pelbagai image, video dan sebagainya. So hari ini saya akan tunjukkan untuk masukkan contoh saja masukkan image lah. Okey. So image akan masukkan adalah sampai satu image dulu. Kita media. Saya dah masukkan 5 image di sini Kalau ada nak masuk image baru, anda masukkan di sini, upload di sini Nampak ni upload, anda boleh uploadkan, anda uploadkan anda punya video apa ke semua masuk di sinilah ada masukkan. Okey. Saya sebenarnya sudah buat video juga di sinilah contoh saya masukkan video sampai pilih image kan tak keluar lah kan so saya kena video lah kalau saya nak masukkan Itu ingatlah yang tu So saya dah masukkan semua ni di benda ni. Saya akan pilih satu dulu untuk buat satu contoh ads kita Alright. Lepas tu kita next. Okey, ni untuk vertical semualah. Okey. Tak mau kacau-kacau. The next. Nah, kita next saja. Okey, kita akan ubah dekat sana nanti Ini semua dia akan buat AI lah. Advantage AI akan buat untuk kita semualah. So tunggu jap. Itu bagus sekarang terbaru di mana kalau kita untuk image atau video Facebook akan cuba buat orang kata sebuah contoh menggunakan AI generation untuk kita lah bagaimana bentuk dia macam mana semua dia buat untuk anda so tak ada baguslah kat situ sekarang semua zaman AI lah so tak ada tu dah buat benda ni so anda boleh pilih lah mana anda nak okey
So, ni pun cantik kan. So, kita pilih yang kita nak, okey. Kalau rasa nak ni, bukan ni, kalau nak ni, okey. So, saya boleh buat sampai 10, 20 mission kita boleh buat. Tengok cantik So, mana nak buat? Okey, so saya akan pilih saya punya ni lah, So, saya pilih next, saya tambah kacau, nak guna boleh guna. Okey, done. Okey, siap. Gambar dah masuk, okey. So, dari sini macam biasa juga, kalau anda telah menonton saya punya video tentang, Objective Ads ni, sama saja kita dah masukkan semua. Lepas tu kita payah masukkan produk atau skill. Primary text kita menjual Canva ni. So saya dah sediakan dia punya copywriting. Alright, saya hanya perlu copy. Alhamdulillah. Copy dah masukkan di sini. Macam biasa kan tak perlu susah payah. Kalau nak masuk teks tambahan masukkan lagi ke sini, okey. Ni chat with us aku letak kat sini chat with us, janganlah chat with us kan. Kita masukkan kita punya masterclass punya tajuk lah Masterclass website. Alright. Atau anda boleh namakan, saya boleh namakan saya fokus, kita tambah lagi lah. Saya fokuskan Blogspot atau boleh buat juga Blogspot dan Canva. Okey. Atau saya nak masukkan sikit lagi. Website zero cost untuklah alright. So dia akan pilihkan untuk kita lah dan dia akan pilihkan So biasa dia akan pilih nombor satu website, masukkan website, tengok check dulu ni semua cantik, dah siap, description di bawah ni bayaran tahunan dan bulanan. Kalau nak ubah boleh lah Okey, masukkan website, kita boleh tulis sebagai orang kata teknik terkini, contoh saya tak fikir apa-apa, okey. Alright, dia akan ubah nantilah Nampak tu teknik terkini banner website lah, cantik sikit banner website, alright. Okey, manakala di sini ada learn more kan, sini ada bahagian learn more di sini. Anda boleh pilih semua, biasa standard kita pilih learn more lah, okey. Semua dah siap di sini, okey. Alright, ni tak payah klik semua. Tracking kalau saya ada Adobe Webvisor, saya klik Webvisor saya ada buat. So nak belajar Webvisor boleh lihat pada contoh video saya berikan sebelum ni lah Terutama untuk yang telah mendapatkan masterclass website kami ni lah. Memang kita terangkan dah. Cuma ni saya buat video tambahan baru untuk Meta Andromeda. Ingat Alright, ni website dia. Gambar pixel Okey, dah siap semua, dah. Siap dah anda punya. Sebuah ni check dengan ni. Check balik. Ni kacau lah benda ni kacau lah. Aduh. Terganggu lah. Okey. Okey, siap Okey, untuk pengetahuan biasanya kalau untuk menambah baikkan kita punya orang kata kreatif kita So biasa macam contoh Facebook Reel dia tak begitu cantik. Facebook Reel ni video kan. So kita boleh ubah sebenarnya edit placement. Okey. Kita boleh change template kita lah sebenarnya So template kita nak automatic template tak mau manual template So kita nak ubah, okey. So kita boleh tukar di sini kita akan change di sini sebenarnya. Kita boleh change, jap dulu. So kita boleh upload video kita boleh video sini. Buat video saya ada buat sebenarnya ni contoh saya buat sebenarnya. Kalau saya nak buat sebuah iklan, saya akan pastikan semua saya punya kreatif adalah semua lengkap. Kerana kita apa ni untuk Metadorima adalah pertama adalah amat-amat penting untuk membuat video. Video dan image yang betul Okey, banner website dengan blogspot open bam. Saya akan ubah. Okey. Kasi nampak lebih kemas lagi Maaf kacau, jangan uploading video sebentar. So anda boleh susunkan betul-betul video anda punya semua gambar, video ke apa ke ikut persesuaian placement anda Jika anda gunakan reel, gunakan reel dengan cara yang betul. Dengan video, kalau image biar nampak dia lebih kemas lagi lah Okey. Okey, cantik. Save, okey.
Dia dah ubah password untuk anda punya Facebook Reel, okey. So termasuk jugalah untuk, orang kata Instagram dan segalanya lah, okey, semua kita boleh lakukan di sini, tidak ada masalah. Nak ubah mana? Nature salah satu, boleh juga ubah di sini, abang dah klik di sini, nampak tu Facebook Reel, Instagram feed, ni semua ada, Snapchat feed semua ada. So kalau untuk Reel di sini, Instagram Reels semua tukarlah kepada video bentuk video macam ni, okey. So contoh dulu, macam nilah bentuk dia, Okey, semua dah siap, dah prepare, dah kemas, anda dah okeylah kat sini, So maka bermulalah untuk anda membuat 4 atau 5 lagi duplication, So untuk, Meta Andromeda kita fokus pada ads saja, Dulu kita buat pada asset, zaman kita kena pilih audience, Sekarang audience broad, tak perlu lagi. So kita perlu kita main pada ads saja. Dia makin mudah sekarang lah. So untuk pengetahuan, anda kena yakin dengan Meta Ads ni lah. Dia punya algoritma, dia punya AI cukup-cukup power. Data mereka ada pun cukup besar. So anda tak perlu risau tentang benda ni. So dah siap semua ni. Dah okay, complete, double check semua. Okay, cantik, dah kemas. Anda boleh duplicate. Okay, duplicate. Ni nampak duplicate. Untuk ads ni, ni apa ads? Duplicate. Original campaign. Berapa campaign? Saya buat 5 kan. Saya tambah 4 lagi lah. Sebab saya satu dah buat kan tadi. Saya duplicate. So, kenapa kita buat yang pertama ni penting? Sebab pertama telah isikan semua dengan lengkap untuk kita. So, kita ada masalah untuk kita. Semua dah siap. Alright? Alright. So, masa kalau buat start campaign sini satu. Okay, masa buat campaign, kita kena namakan dulu. Alright? So, saya dah ada dah. Saya nak buat 2 iklan campaign kreatif umum dan 3 iklan campaign bentuk orang kata pain point. Okey, kalau tak testimoni pun boleh, semua boleh lah. Offer boleh letak. Nantikan apa ni, dia akan betulkan untuk anda. Okey, anda jangan risau benda-benda macam ni. Anda jangan risau. Bagaimana Meta Ads nak buat, dia akan uruskan untuk anda. Okey, itu yang paling penting. Okey. Ni dulu, ni bila buat campaign kita ubah slide sikitlah, Saya minta maaf saya tukar jadi 1, okey. Lepas tu nombor 2 ni saya ubah masterclass website. Masterclass tak mau, kita berikan saya ada satu, saya ada plan saya, Awak pilih marketplace website. Okey, cantik. Lepas tu e-commerce. Website. Ni pain point dia, saya buat pain point dia. Nombor 3 adalah dia namakan saja susah, pinner website lah. Okey. So kita dah buat semua ni. Alright. Kasi kemas sekali lagi. Kemaskan betul-betul. Kopi ni kita buang lah. Nampak tak kemas pula. Perlahan buat. Biasa orang main sampai 20-30 kreatif lah sekarang ni. Atau 1,000 pun, 1,000 kreatif ramai orang main. Kita cukup 5. Sebab kita main dalam Malaysia, lepas tu modal lah. Ni masalah kat sini lah bila 1,000 kreatif, 1,000 punya modal lah. 1,000 duit punya modal, betul. So sama lah kat mana-mana. So kita ambil standard 5 hingga 8 lah. Biasa 5 hingga 8 lah. Dah minta kita buat macam tu. Okay. Okay, saya betul kejap. Okay, dah siap. Okay. So, kita buat nombor 2 pula. So, ini tadi masterclass website yang pertama. Ini masterclass website kedua. So, masterclass kedua saya nak tukar gambar. Masterclass website kedua saya nak tukar gambar. So, saya akan pergi balik ke bawah. Cari yang sama sebenarnya. Tak ada apa-apa perubahan pun. Saya buang semua ni. Saya masuk media, saya masuk image. Saya pergi ke media. Tadi dah download semua kan. Kita play ke sini. Saya play gambar ni pula. Okey, saya boleh next. Macam biasa. Next. Dah, senang.
dia punya copywriting adalah sama saja kan next kalau nak pilih nak pilihlah, boleh juga Tapi, tak payahlah AI, itu pun lama dah. Jadi okey dah siap dah semua. Semua kalau lepas tu nak tukar yang reel dengan ni, masukkan video untuk reel ni semua boleh masuk di satu. Contoh saya nak tukarkan untuk Instagram reel, okey saya masuk sini. Kalau rasa kemas lah, kalau nak awak change-kan saja upload video, upload. Sebab video saya dah ada, saya dah prepare upload video, okey master level. Ni dia master class video pula. Okey master class video. Okey. Ini website. Nampak cantik. Video, kalau yang sama gunakan yang sama kan, terpulang kepada anda lah mana terbaik untuk anda gunakan Untuk saya dah siapkan semua saya dah siapkan Untuk saya tak ada masalah. Ni macam ni. Saya ada satu lagi video, okey saya masukkan video ni contoh untuk nampak kelainan dia, okey. Buat 2, 3 video beza-beza, okey, dengan benda yang sama pula kan, itu sebabnya tujuan kreatif dilakukan, betul? Okey. Cara anda dapat faham sebab ni secara ringkas saja tapi dia punya key point adalah kreatif anda harus buatlah. Okey, semua siapkan semua dan kelebihan pada nampak di sini saya buat, kreatif yang berbeza Okey jap saya tunjukkan lagi. Oh dahulu apa beza yang anda dapat di sini? Kita boleh diversitykan kita punya kreatif, okey. So sekarang Meta X adalah bijak kalau dulu kita akan buat ni master class perkenalan pada master class website kan, saya akan buat 5 benda yang sama. Tapi sekarang tidak. Saya masukkan master class website yang pain point, saya ada masukkan testimoni di bawah ni, saya ada masukkan offer di bawah ni dalam satu kempen. Itulah kelebihannya. Anda tak perlu buat banyak kempen, dengan satu kempen, buat semua masukkan dan AI akan tahu siapa nak tunjukkan. Itu kelebihan utama bila anda buat menggunakan Meta Andromeda ini. Okey. Contoh marketplace. Sekali lagi saya tunjuk Alright, marketplace. Saya akan buang. Saya masuk add media, add image Media terus marketplace rugi. Kenapa saya buat marketplace rugi? Anda kena dapatkan kita punya masuklah website lah, itu tujuannya So dia punya ni dah lari dah lain primary text dia. Kita tambahkan ke atas satu saja Saya dah buat preparekan marketplace, ni dia. Alright. Marketplace ni kita nak beritahu pada AI apakah tentang iklan ini. Itu yang penting So pastikan awaknya primary text ini adalah lengkap, okey. Dia ke bawah pula. Ni mana? Dia tak savekan saya punya. Sekejap kadang-kadang kesilapan kat situ lah. Sekejap betul ni. Saya tak copy betul. Okey, minta maaf. Okey. Alright, saya contohlah Pasal e-commerce tadi, mana tadi dah hilang. Okey Okey, saya akan ajar sendirilah, senang okey. Preparekan dulu commission fee. Marketplace. Saya dah memori dah ni makin mahal. Tidak relevan. Membuat bisnes di sini. Membuat bisnes Contoh nanti apa sini lah So ni contoh ini kita beritahu kepada apa ni AI utama yang ini So AI faham The next. Kita nak ini kalau contoh video-video boleh tunjukkan dengan gambar blogger ni boleh ke?
Tak payah, the next. Dah done, okey, dah siap. So artinya anda tambahkan satu ayat sini di sinilah, ni semua sama. Itu pun Ramadhan copywriting. So ramai kata copywriting biarlah pendek, okey. Pendek dan padat. Untuk saya dua-dua boleh, panjang boleh, pendek pun boleh. Kerana kita nak, orang kata mereka tahu apa yang kita nak tunjukkan. Itu yang paling penting. So kita buat semua, masukkan semua, siap. Ni kita buat copywriting. Kalau anda tambah satu tajuk gambar yang lain, tukar copywriting saja, atau tukar primary text dia. Dah cukup. Okey, ni dia dah siap. Okey. Semua dah complete. Alright. Alright. Itu sajalah. So terusnya tambah gambar, kalau ada gambar. So inilah contoh yang saya telah lakukan supaya anda lebih faham untuk melakukannya lah. So lain-lain saya rasa tidak ada masalah. Semua anda dah faham. Cuma jangan satu lagi. Ni dia. Creative, advantage use text. Okey, kita check di sini. Apa contoh ni? Check generate narration. AI akan buat untuk kita lah. Oh, language not support kat sini, tak boleh buat apa. Okey. So kalau nak tu AI buat untuk kita, boleh buat untuk kita lah. Alright, semua dah siap. Anda buat 5-5. Semua dah okey. Nak AI yang generate ada punya tu saya dah ajar. Maka dah boleh publish. Tu publish dah boleh. Jalankan iklan dah. Memang 3-4 hari. Okey. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.